Yang kau pijak tu Quran weh. Ha? Kita orang Islam ni, kita banyak sangat dah tolerate. Kita banyak sangat dah bagi muka pada benda-benda macam ni. Kan? Hari ni bulan-bulan puasa ni, bulan-bulan mulia ni, keluar berita. Bukan setakat berita, keluar gambar dia pijak Quran bro. Dah lah pijak Quran, dia hina pula Nabi kita. Macam mana kita nak sabar kalau ikutkan marah orang Melayu hari ni, marah orang Melayu Islam hari ni dalam negara kita ni. Hui, tak tahulah apa nak jadi kan. Nasib baiklah pihak berkuasa ambil tindakan cepat. Syabas pada BDRM lah kan. Cuma itulah nak bagi tahu, aku harap janganlah lepas daripada ni tiba-tiba keluar ada kad KU lah, ada kad gila lah, kad apalah. Janganlah. Tolonglah. Kali ni aku minta sangat-sangat pihak berkuasa ambil tindakan paling tegas. Paling tegas. Kan banyak sangat dah kita ni duk bagi muka pada bangsa lain, bagi muka pada ni penghinaan-penghinaan macam ni. Kita tak boleh terima dah. Tak boleh dah. Allahu Akbar.